suatu pagi raya ketiga. Ini Datuk Badar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, selamat raya Datuk. Maaf Zahir Batin. Sama-sama lagi. Raya tak mana? Tak pergi mana Datuk. Dah lambat ni, ada jalan syukat. Jom. Alamak, terlambat. Terlepas pula dah. Perjalanan bermula. Jalanan jauh tak urat. Masing-masing dalam keadaan gembira nak pergi beraya. Mana mereka ni tak sampai lagi ni? Yang ini Setiausaha Bandaraya. SU telefon. Halo. Anis. Mana tak sampai lagi ni? Datuk tunggu sampai lama tunggu hamba ni. Ya, SU, yes. Kami on the way ni. Ada kat Kepala Simpang ni. Ada apa? Kepala Simpang. Ni lambat ni tunggu Puan Linda dengan Puan K ni. Baik. Terima kasih. Kita kat mana ni? Lama tak jumpa lagi. Tak tahulah kubur mana lah Dewan. Macam sesat dah. Lambat semua ni. Alhamdulillah dah sampai akhirnya. Di mata, dekat di hati. Kutip-kutip sayang, baju raya dah beli ke sayang. Kalau sudah mari beraya. Selamat raya. Selamat raya. Terima kasih Batin. Selamat raya. Ucapkan kepada dunia, pelita pun dah menyala. Tengah tunggu datang sana saudara, selamat hari raya semua. Jikalau ingin beraya hari raya ke rumah kanda, ketipang sayang, duit raya sudah tak tersayang. Kalau sudah mari beraya, selamat hari raya semua. Ku ucapkan kepada dunia, pelita pun dah menyala. Tengah tunggu datang sana saudara, selamat hari raya. Aidilfitri membawa erti kemaafan dan penyatuan. Marilah kita eratkan silaturahim dan kukuhkan perpaduan. Raikan cawa dengan harmoni. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. mana yang lain? Tak nampak pun. Ada video call? Assalamualaikum Datuk. Minta maaf tak dapat beraya bersama tahun ni. Kirim salam pada yang lain-lain. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Batin. Assalamualaikum Datuk. Minta maaf. Kami sesat ni. Kami tak tahu kat mana ni. So kami tak ambil lah kot. Apa-apa kami ucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin.